3 mitos yang mengarut tentang cara nak bersihkan paru-paru. Anda jangan ikut tau. Yang pertama, ramai sangat percaya air kelapa hijau tu boleh cuci toksin dalam paru-paru. Yang kedua pula, ubat batuk ni boleh paksa kahak untuk keluar setiap hari. Dan yang ketiga, wap air garam yang pekat boleh cuci saluran pernafasan. Hakikatnya, paru-paru ni tak boleh dibilas melalui sistem penghadaman. Dan tindakan seperti minum air berlebihan ataupun sedut wap garam yang pekat bukan saja tak membantu, malah boleh merosakkan perut serta mencederakan dinding saluran pernafasan hingga jadi luka dan pedih. Anda pernah dengar tak mitos yang air kelapa ni? Cuba komen. Kalau anda nak betul-betul sihatkan saluran pernafasan dan kesihatan paru-paru, boleh amalkan herba akar nafas. Nak dapatkan akar nafas, tekan beg kuning sekarang.